Setiap kali tiba musim cuti sekolah, pelbagai aktiviti dianjurkan bagi mengisi masa lapang kanak-kanak. Antaranya di Johor, program berkatan beramai-ramai secara percuma sempena cuti pertengahan tahun yang bermula hari ini. 200 kanak-kanak berusia antara 5 hingga 15 tahun dikatan beramai-ramai menerusi program Sunaton Hero Iskandar Puteri 2.0. Program anjuran Yayasan Penyayang Iskandar Puteri YPIP berlangsung di Dewan Serbaguna Taman Pulai Utama Johor Bahru. Ia dirasmikan Adun Kota Iskandar, Datuk Panda Ahmad. Peserta diarak sebelum acara mandi air semburan bomba yang turut disertai kanak-kanak berbangsa India. Tak takut? Tak takut sebab semua tak takut pun sebab sunat itu tak sakit punya. Sakit? Tak sakit pun. Tak sakit pun, okey. Macam gigit semut je. Macam gigit semut je. Hari ni kawan-kawan ramai? Ramai. 11 doktor mengendalikan prosedur berkhatan. Ibu bapa berharap program ini diteruskan pada masa hadapan untuk menghilangkan rasa gerun kanak-kanak. Bila je sebut je pasal sunat ni, anak-anak masih macam tak nak sunat, takut kan. Tapi dengan dia datang je kat sini, dia tengok sendiri kawan-kawan dia yang lain bersama-sama pakai baju hero, baju lawa-lawa, dia tu dah jadi excited. Sampai anak saya tadi datang, "Mama, bila nak sunat ni?" Selain membantu meringankan beban kewangan ibu bapa, program tradisi itu turut memberi pengalaman bermakna kepada kanak-kanak yang diraikan. Kalau sebelum ni kami buat selama 100 orang, jadi kami percubaan kali pertama lah untuk buat 200 orang. Alhamdulillah, sambutan amat merangsangkan daripada pihak ibu bapa dan juga daripada anak-anak.